Nak beritahu tuan-tuan semua, okey, selain pameran ni memang hebat, kan? Memang hebat keilmuan ni tuan semua. Kita tengok masa-masa peperangan dulu. Masa pondok-pondok di Patani tu semua. Mereka berperang dengan saudara-saudara Thailand. Saudara Thailand ni, mereka pergi duduk beratur ni, saudara Thailand nak tembak mereka. Tetapi bila mereka saudara Thailand nak tembak mereka, semua saudara Thailand tu tembak ke atas. Tembak ke atas semua. Kenapa? Kerana mereka nampak tinggi. Pelajar-pelajar pondok tersebut. Lalu apa berlaku? Pelajar pondok tersebut pancung leher mereka. Itulah dia dulu lah. Dulu. Dan insyaAllah sekarang akan berlaku juga. So, kalau kita amalkan dengan betul dan semua. Dan juga tuan-tuan semua, ilmu ni selain pameran, Ustaz akan bagi ijazah kepada tuan semua 2 guru. Okey, 2 guru dan semua. Ustaz ada 2 guru. Satu yang dinamakan almarhum Tuan Guru Haji Hamzah Padangkala yang Ustaz terima pada tahun 77. Tahun 77, masa tu dia duduk di Kampung Sirih. Kampung Sirih tuan semua, di Kampung Sirih. Selepas masa tu umur Ustaz umur 13 tahun, 14 tahun. 14 tahun, bukan 13, 14, 15, 77, 15, 16 tahun. 16 tahun Ustaz masa tu. Ustaz terima pada almarhum Tuan Guru Haji Hamzah Padangkala. Kemudian Ustaz belajar kerja, Ustaz Ahmad Rasul belajar kerja sampailah 2004 Ustaz jumpa dia sekali lagi dan Ustaz terima ijazah sekali lagi dan Ustaz diberi ijazah daripada tahap 1 sampai tahap 5 terus, tahap 5. Okey, jadi dan juga pada hari Sabtu ni Ustaz akan bagi anda semua ke 5 tahap tersebut kalau anda ambil tahap 1, 2 dan 3. Dan juga pada tahun 2004 juga tuan semua Ustaz berjumpa dengan almarhum Tuan Guru Cik Yaakob Harap dan Ustaz terima satu lagi itu amalan selain pamerah sama ayat 4-nya sama tetapi perlainan dia punya rencah-rencahnya berbeza tuan semua. Cara amal berbeza dan setiap guru. Jadi Alhamdulillah dan pada hari tersebut juga tuan-tuan hari Sabtu ni Ustaz akan kongsikan kedua-dua guru tersebut. Percuma untuk anda. Anda boleh pilih anda nak amal yang almarhum Tuan Guru Haji Hamzah ke atau nak amal yang Tuan Cik Yaakob punya tuan semua insya. Dan Alhamdulillah Ustaz dapat amalkan kedua-dua. Dan nak beritahu semua ada 5 orang. Mengikut Tuan Guru Haji Hamzah Padangkala ada 5 orang. 5 orang murid dia tuan semua boleh tembak tin, boleh tembak menggunakan jari saja tanpa ada peluru. Tanpa jari bertembak dengan jari menggunakan jari tanpa ada peluru. Dia letak tin, satu tin air minuman ada berkarbonat, letak jarak jauh dan semua guna jari tembak dan semua. Inilah berlaku pada tahun 1969. Iaitu berlaku peristiwa 13 Mei tuan-tuan yang mana berlakunya pada pertumpahan darah, pertembungan antara kaum-kaum, perbalahan antara kaum yang mana pada waktu itu dah pihak berkuasa tak boleh nak kontrol dah, tak boleh nak kawal, maka tuan-tuan turun daripada Perak, daripada Kedah, daripada Johor, daripada Kelantan, semua turun semua untuk membenteraskan peristiwa ini. Maka Alhamdulillah tuan-tuan, kerana pihak-pihak selain pameran ni berjaya mengawal keadaan dan semua dan samping dengan bantuan polis apa tu semua dengan tentera, Alhamdulillah, dan tidak ada satu orang pun cedera sewaktu berlakunya pertempuran tersebut. Jadi nak beritahu semua ini kehebatan selain pameran. Ustaz bukan nak cakap resist tentang resist, ini bukan masalah resist tuan semua. Ada orang biasa Ustaz ni resist lah nak wujudkan peperangan, tak ada. Ajar ni tuan semua untuk nak pertahankan diri anda, keluarga anda, isteri anda, suami anda, ibu bapa anda dan juga agama anda dan juga bangsa negara. Kalau ada luar negara, ada musuh-musuh luar negara daripada sana, daripada Israel ke daripada mana nak serang kita yang kata dah USO nak serang kita dan semua, maka kita lah orang yang pertama akan ke depan untuk bantu, untuk bela negara kita dan semua. Anda kita tu Ustaz nak ajak tuan-tuan macam ni lah. Rugi kalau tuan-tuan tak belajar ilmu ni tuan semua. Kalau ramai lagi yang boleh ajar, tetapi tuan-tuan semua nak beritahunya Ustaz nak mudahkan urusan tuan-tuan semua, Ustaz buat cara gini. Jadi besok pada 22 bulan 8 ni jam 9 pagi tuan-tuan datang daftar pukul 8.30 pagi, pukul 9 pagi insya-Allah Ustaz akan berada bersama dan Ustaz akan ajar tuan-tuan semua bagaimana nak pakai selempang merah. Bagaimana nak pakai selempang merah, bagaimana nak mengamalkan selempang merah daripada tahap 1 sampai tahap 5 tu semua Ustaz akan bagi insya-Allah. Inilah. Dan untuk ada ditanya Ustaz, orang perempuan join ke?
Orang perempuan ramai join. Orang perempuan ni suka, dia suka. Orang lelaki kali dia hebat kali, dia tak mau lah kali belajar ni kali. Dia tak mau belajar, sebab tu dia tak belajar, dia tak daftar. Orang perempuan je belajar. Ramai perempuan tu semua, ramai perempuan. Jadi, itu dia Ustaz nak ajar. Sebab perempuan dia tahu dia lemah. Dia balik kerja kena rogol lah, balik kerja kena bunuh orang, balik kerja kena kena ragut lah, macam-macam. Dia dengan ilmu ni tuan semua, insya-Allah tuan semua. Kalau ikut tuan-tuan, ilmu yang Tuan Guru Tok Cik Yaakob dan semua, dia sebut kalau orang pencuri duduk luar rumah kita, kita sebut kami akun, kita sebut dan semua. Boleh pengsan orang lah. Orang dalam pencuri ada kat luar rumah tu. Sebut akun, kata pengsan dan semua. Apalagi kalau musuh yang sebenarnya tu. Boleh. Kalau ada musuh dan semua, pegang senjata akan jatuh. Kita sebut dalam jakun tadi. Ni nak beritahu. Kehebatan selempang merah ni tuan-tuan. InsyaAllah. Kalau tu rugi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil selempang merah ni, insyaAllah. Jadi kalau Ustaz harap tuan-tuan semua boleh daftar